Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam kuliah kursus integriti dan anti rasuah. Sesi kali ini saya akan mengupas modul ke-7 bertajuk Jenayah Kolar Putih. Jenayah Kolar Putih adalah satu topik yang sangat penting kerana statistik pada hari ini menunjukkan jenayah ini semakin meningkat dan kerugian yang catat akibat jenayah komersial ini berjumlah hampir 6.2 bilion. Selain daripada itu, jenayah ini juga telah disiasat oleh pihak berkuasa dan hampir 25,000 kertas siasatan telah dibuka dan seramai 15,000 individu telah ditahan oleh pihak polis atas kesalahan berkaitan jenayah kolar putih. Kita mungkin tertanya-tanya, apa itu jenayah kolar putih? Jenayah kolar putih ditaktifkan sebagai a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. Maknanya, jenayah dilakukan oleh seseorang yang kita hormati, yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat ketika menjalankan tugas rasminya. Secara umumnya, jenayah kolar putih ini merujuk kepada jenayah yang tidak melibatkan kekerasan dan ianya biasanya bermotifkan kewangan. Dan jenayah ini dilakukan oleh golongan profesional di sektor awam maupun swasta. Sebab itu dinamakan kolar putih kerana merujuk kepada mereka yang profesional dari kalangan eksekutif berbaju putih dan bertali leher. Jika dibuat perbandingan jenayah kolar putih, ada jenayah kolar biru. Kalau jenayah kolar biru ini ialah jenayah yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam kumpulan sosial bawahan, dan jenayah kolar biru ni biasanya melibatkan kekerasan fizikal, kecederaan dan juga kerosakan harta benda. Contoh jenayah kolar biru ini ialah seperti rompakan, pecah rumah dan sebagainya. Manakala jenayah kolar putih ini pula dilakukan oleh mereka yang berstatus elit, profesional, biasanya menggunakan kaedah manipulasi, penipuan dan juga akses sistem, dan ia tidak melibatkan pertumpahan darah ataupun kekerasan. Contoh yang dilakukan ialah rasuah dan juga pengubahan wang haram. Ini adalah antara contoh jenayah kolar putih yang telah dikenal pasti. Antaranya ialah penyelewengan, jenayah cyber, fraud atau penipuan akaun, skim Ponzi dan juga rasuah. Dan jenayah ini telah mengakibatkan kerugian hampir 3.7 trilion seluruh dunia. Jika jenayah kolar biru boleh menyebabkan kecederaan, kematian, jenayah kolar putih ini pula sedikit berlainan. Ia lebih hebat kerana boleh menyebabkan syarikat-syarikat gergasi jatuh, diisytiharkan bankrupt, ditutup dan sebagainya. Sebagai contoh, skandal Enron pada tahun 2001, yang mana syarikat gergasi tenaga ini bankrupt akibat penipuan dalam pelaporan kewangan. Manakala syarikat ataupun bank Barings pula antara bank yang tertua berusia hampir 233 tahun juga diisytiharkan bankrupt kerana terlibat dalam spekulasi haram oleh pengurusnya, dan akibatnya bank tersebut mengalami kerugian dan akhirnya bank itu ditutup. Salah satu bentuk jenayah kolar putih yang agak popular dalam masyarakat di dunia ini ialah skim Ponzi atau juga dikenali sebagai skim piramid. Diperkenalkan oleh Bernie Madoff tahun 2008 dan beliau telah menipu pencarum-pencarum, penyumbang-penyumbang, dan harta atau wang dalam akaunnya berjumlah hampir 65 bilion US dollar. Dan akibat kesalahan itu, maka beliau telah dipenjarakan selama 150 tahun dan diarahkan supaya membayar hampir 170 bilion USD. Kalau dalam negara pula, skim piramid yang terkenal ialah skim Pak Man Telo. Ini berlaku di sekitar era tahun akhir 80-an di Taiping. Ketika itu Pak Man Telo ini telah menjalankan skim ini dan beliau telah mengumpulkan kekayaan sebanyak hampir 99 juta. Dan akhirnya
orang ramai yang tertipu ini marah, maka mereka melakukan rusuhan dan menculik anak Pak Mantelo ini sebagai tebusan. Kalau kita lihat perkembangan terbaru di bumi Malaysia ini pun, kita dapati jenayah Kuala Putih ini bukan main ratus-ratus ribu jumlahnya, bahkan pergi kepada juta, dan yang terbaru hampir 3.17 bilion duit hasil daripada penipuan disita oleh pihak berkuasa. Saya percaya ramai di antara kita yang telah menonton filem Pencuri 1 Sen. Kisah ini sangat popular dan dijadikan antara kisah yang wajib dibaca dalam subjek KIA. Kisah ini berkaitan seorang anak muda bernama Aman Shah yang merupakan graduan daripada Institut Teknologi Mara, ketika itu ITM, dan sekarang telah menjadi UITM, yang mana beliau sangat genius, pintar dan dapat memanipulasi sistem yang ada dalam perbankan, dan hasil daripada manipulasi tersebut, beliau telah memperoleh kekayaan yang sangat luar biasa. Bayangkan dengan hanya 1 sen saja diambil daripada akaun setiap pelanggan, dikumpul-kumpul, akhirnya menjadikan jumlahnya hampir 4.1 juta ringgit Malaysia. Terkini modus operandi scammer-scammer atau penipu-penipu ini dalam pelbagai variasi. Antara yang biasa kita dengar ialah Macau Scam, yang mana kumpulan scammer ini didalangi sindiket antarabangsa yang menggunakan kaedah spoofing. Antaranya ialah dengan menjanjikan jutaan ringgit, tapi dengan syarat mangsa ini perlu membayar terlebih dahulu cukai atau bayaran tertentu untuk melepaskan barang tersebut. Ini banyak digunakan sekitar awal tahun 2000 dulu. Memang banyak kita dapat email yang mengatakan kita memenangi hadiah cabutan bertuah tapi kena bayar dahulu. Yang keduanya ialah tipu culik, yang mana mereka menghubungi ahli keluarga dan mengatakan bahawa salah seorang daripada ahli keluarga kamu ini diculik dan kalau nak kita kena bayar certain amount. Yang ketiga ialah mereka dipanggil spoofing pihak berkuasa. Mereka menyamar sebagai polis, pihak mahkamah ataupun pihak SPRM dan mengugut mangsa ini bahawa mereka ini ada akaun haram ataupun ada terlibat dengan dadah, dan cara untuk lepaskan daripada dakwaan tersebut mereka perlu bayar sejumlah amount. Dan yang keempat ialah spoofing bank, iaitu mereka menyamar sebagai wakil daripada bank, contoh bank negara ataupun bank-bank tertentu dan mengatakan anda mempunyai tunggakan pada kad kredit, pada pinjaman dan perlu bayar segera. Selain Macau Scam, ada juga penipuan berbentuk jerat cinta, yang mana suspek biasanya memanipulasikan emosi kita sehingga emosi kita, perasaan kita sudah tertawan. Maka mereka ini menjanjikan untuk berkahwin ataupun menghantar hadiah sebagai tanda cinta kepada kita. Lepas tu, maka ditimbul senario bahawa suspek ditahan oleh pihak berkuasa immigration di lapangan terbang, atau dikatakan bahawa bungkusan tersebut ditahan oleh pihak custom, dan akhirnya kita bayar sejumlah wang untuk melepaskan diri mereka, dan akhirnya setelah bayaran dibuat, mereka ini menghilangkan diri tanpa dapat dikesan. Selain penipuan menggunakan kaedah kekerasan, menggunakan kaedah emosi, cinta dan sebagainya, ada juga scammer ini menggunakan teknik menyerang secara halus melalui media sosial ataupun sistem. Salah satunya ialah teknik atau taktik phishing, iaitu mereka akan menghantar email atau SMS palsu ataupun mesej WhatsApp kita dan sebagainya, dan mereka menyamar sebagai wakil institusi kewangan yang sah. Dan apabila kita menekan pautan yang diberikan, maka ketika itulah mereka dapat mencuri kata laluan dan juga maklumat peribadi yang ada dalam data kita. Berlaku juga keadaan yang mana mereka menghantar SMS palsu bertajuk menang hadiah tunai dari Shell, Petronas, Telekom. Sindiket ini akan memperdaya mangsa untuk mendedahkan ID mereka. Jadi mangsa ini akan ditipu untuk menjadikan nombor telefon sindiket sebagai medium penerimaan nombor TAC atau kod pengesahan bank. Selain itu, terdapat juga penipuan berkaitan kad kredit. Ada 3 bentuk penipuan berkaitan kad kredit. Yang pertama ialah fraudulent application, yang mana penipu ini memasukkan kad pengenalan kita dan slip gaji untuk memohon kad baharu dan dihantar ke rumah kosong. Apabila kad itu sampai, maka mereka mengaktifkan kad tersebut.
Yang kedua ialah account takeover, yang mana melibatkan orang dalam bank yang membocorkan rahsia kita. Sindiket ini akan melaporkan kononnya kad hilang atau kad nak ditukar alamat, dan bank akan menghantar kad gantian terus kepada sindiket. Sebab itulah kebanyakan bank hari ini telah mengambil langkah berhati-hati. Apabila kad itu sampai kepada penerima yang layak, maka penerima itu perlu membuat pengesahan sama ada di kaunter, di mesin ATM ataupun melalui bantuan telefon. Dan yang ketiganya berlaku non-receive issue, yang mana kad yang dihantar itu telah dipintas penghantarannya atau dicuri semasa proses penghantaran menggunakan pos. Siapakah golongan pelaku jenayah kolar putih ini? Daripada kajian yang dilakukan, hampir 79% adalah lelaki yang berusia dalam lingkungan 36 hingga 55 tahun. Ini menunjukkan bahawa golongan ini adalah golongan yang telah mempunyai pengalaman dalam alam pekerjaan. Manakala 66% penjenayah kolar putih ini adalah menduduki jawatan eksekutif atau pengurusan, yang mana mereka ini dihormati dalam organisasi. Jika dikaji apakah motif utama mereka ini melakukan jenayah sedemikian, hasil kajian menunjukkan 66% daripada mereka yang melakukan jenayah kolar putih ini adalah kerana untuk keuntungan peribadi dan juga sifat tamak. 27% lagi adalah kerana mempunyai peluang dan ruang untuk melakukan jenayah tersebut, dan 13% lagi adalah kerana budaya dalam sektor tersebut. Dan kajian turut mendapati bahawa 61% penipuan ini berjaya kerana kelemahan sistem kawalan dalaman organisasi itu sendiri. Dan ditambah dengan teknologi moden ini bertindak sebagai enabler kepada pelakuan jenayah tersebut. Oleh kerana jenayah ini dilakukan oleh orang dalaman, maka cara untuk mencegahnya juga perlu melibatkan mereka yang tahu tentang perkara ini. Dan kajian dilakukan telah menunjukkan bahawa hampir 43% jenayah ini dikesan melalui laporan pengadu atau whistleblower, dan biasanya orang dalam yang mengesan kegiatan tidak bermoral ini. Sebagai kesimpulan, semua jenayah kolar putih, sama ada penggelapan dana atau skam cyber, berakar umbi dari kepincangan integriti, dan rasuah kekal sebagai kesalahan kolar putih yang membawa kesan paling merosakkan kepada masyarakat dan negara. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.